Rakan segas Espalini, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sarinah dan Umu. Alhamdulillah saya dan juga rakan tugas semuanya dalam keadaan sihat. Apa khabar Sarinah dan Umu pada pagi ini? Alhamdulillah, kami sihat, baik, saja ya. sehat walafiat. Sama juga dengan cuaca hari ini, tenang saja. Alhamdulillah. Iya. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca bagi daerah Blyth ni, Espalini? Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekan Kuala Blyth memang cukup mengizinkan. Seperti biasa, orang-orang Ketani memang mengambil masa ni untuk membuat pelbagai aktiviti riadah dan menyelesaikan pekerjaan di rumah ya. Benar. Jadi kita sempat menyentuh tadi seawal pertemuan di Rampai Pagi hari ini, anak-anak mula cuti bersekolah, khususnya bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan juga sekolah menengah, atau juga bagi pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi masih lagi dalam fasa bercuti sebelum memulakan semester baharu sekitar awal bulan, rasanya selepas convocation nanti ya. Jadi mungkin untuk Espalini memandangkan musim cuti persekolahan lebih kurang daripada 2 minggu, ada perancangan tertentu yang telah diaturkan untuk bersama dengan keluarga membuat aktiviti bersama, bagaimana? InsyaAllah seperti biasa, memang setiap kali musim cuti sekolah ini adalah peluang untuk meluangkan masa bersama keluarga. Selain melakukan kerja-kerja rumah, meluangkan masa bersama, mungkin ada macam biasa aktiviti makan-makan atau memang penting. Aktiviti makan-makan itu pasti tidak pernah ketinggalan. Benar sekali. Betul ya. Kerana makanan ini menyatukan kita, istilahnya menambahkan rasa kasih dan mengeratkan silaturahim. Baik, Ubo, kita akan serahkan dulu bersama dengan Espalini pagi ini berkongsi antara lain maklumat terkini dari daerah Blyth. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita Sarinah dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih bagi menyaksikan lintas langsung Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Blyth. Bagaimana keperkhabaran Auda pada pagi ini? Diharap semuanya dalam keadaan sihat, dibukakan pintu-pintu rezeki, dimakmurkan semua doa-doa kita dan semoga kita semua sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala walau di mana saja berada. Seperti biasa Auda, saya akan kongsikan antara acara-acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, di mana pada hari ini akan diadakan kejohanan karate terbuka daerah Blyth bagi tahun 2026, di mana ianya akan diadakan selama 3 hari, bermula pada hari ini 7 hari bulan Ogos dan diteruskan sehingga 9 hari bulan Ogos iaitu Jumaat hingga Ahad di Pusat Insani Seria. Seterusnya Auda, pada hari ini turut diadakan Friday Fiesta BSRC yang akan diadakan bermula pada pukul 4 petang hingga 10 malam, di mana acara akan diadakan di Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC Penaga Seria. Auda adalah dialu-alukan untuk datang beramai-ramai bagi memeriahkan acara yang diadakan. Itu dia Auda beberapa acara yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisinya hari ini. Silakan. Dalam kesibukan kehidupan seharian, meluangkan masa untuk bersukan bukan sahaja membantu meningkatkan tahap kecergasan fizikal, malah memberi manfaat kepada kesihatan mental serta kesejahteraan emosi. Sukan merupakan satu aktiviti fizikal yang penting dalam kehidupan seharian. Amalan bersukan bukan sahaja membantu meningkatkan kecergasan tubuh badan, malah memainkan peranan besar dalam menjaga kesihatan fizikal, mental dan sosial. Tanpa mengira usia, setiap individu digalakkan
untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan secara berkala bagi menikmati pelbagai manfaat yang ditawarkan. Dari aspek kesihatan fizikal, bersukan membantu menguatkan otot, tulang dan sendi. Aktiviti seperti berjalan kaki, berjoging, berbasikal, berenang dan lain-lain mampu meningkatkan fungsi jantung serta melancarkan peredaran darah. Selain itu, senaman yang konsisten membantu mengawal berat badan, mengurangkan risiko obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Sukan juga memberi kesan positif terhadap kesihatan mental. Semasa melakukan aktiviti fizikal, tubuh menghasilkan hormon endorfin yang membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan kemurungan. Individu yang aktif bersukan lazimnya lebih ceria, yakin diri serta mempunyai daya tumpuan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan seharian. Di samping itu, sukan menggalakkan pembentukan nilai-nilai murni seperti disiplin, kerjasama, semangat kesukanan dan kepimpinan. Melalui aktiviti berkumpulan, seseorang belajar menghormati orang lain, mematuhi peraturan serta kerjasama untuk mencapai matlamat bersama. Nilai-nilai ini bukan sahaja penting di gelanggang sukan, malah dalam kehidupan bermasyarakat dan di tempat kerja. Bagi kanak-kanak dan remaja, penglibatan dalam sukan membantu perkembangan fizikal dan emosi secara seimbang. Mereka dapat membina keyakinan diri, mengembangkan kemahiran sosial serta mengisi masa lapang dengan aktiviti yang sihat. Bagi golongan dewasa dan warga emas pula, sukan membantu mengekalkan kecergasan, meningkatkan keseimbangan badan dan mengurangkan risiko pelbagai penyakit kronik. Sukan merupakan pelaburan terbaik untuk kesihatan dan kesejahteraan hidup. Dengan mengamalkan gaya hidup aktif serta menjadikan sukan sebagai rutin harian, kita bukan sahaja memperolehi tubuh yang sihat, malah minda yang cerdas dan kehidupan yang lebih berkualiti. Oleh itu, marilah kita membudayakan sukan demi melahirkan masyarakat yang sihat, cergas dan produktif.